Okey, sekarang FCPO punya chart sedang menunjukkan keuntungan. Tadi dah untung 700, sekarang target untung 177 untuk 2 lot. Sedang turun di garisan hijau. Nampak tu, ini garisan kita hijau. Merah dia sedang turun. Tengok sini. Sini sedang naik turun, naik turun. Come on, sikit lagi cecah. Tembak, tembak bawah, tembak bawah. Come on, 142. Sikit lagi, tembak, tembak. Sikit lagi. Turun, tembak. Tembak lagi. Cepat, come on. Tembak. Tembak lagi, 153, 142. Turun lagi sikit. Turun lagi sikit. Tembak lagi, come on. Tembak. Come on, ya. Yes. Sinkron. Go. Auto close. Come on. Tembak lagi sikit. Go. Tembak lagi. 153 sekarang. Tengok sini untung 153. Target untung 177 sini. Tembak 165. Tembak. Go. Come on. Come on. Cepat. Come on. 165. Satu line. One more. Tembak. Tembak. 153, 177. Come on. Tembak. 1 minit lagi. Oh, tembak cepat. Come on, please. Please, please. 1 minit. Yes. Dapat 393. Wah, dapat. Yes, itu dia. Kita sudah dapat. Tadi sini 137, sekarang 39 dapat. Okey, cukup malam ni, geng. Besok pula kita trade. Malam ni dah pukul 10, 9 jam sini, sekarang 9.44. Dia akan tutup pukul 12. So, buat masa ni kita jangan tamak. Settle ni. Ini kalau siapa nak trade ni nampak chart ni boleh turun lagi. Siapa nak trade, boleh trade. Tapi jangan lama sangat sebab sudah hampir pukul 12. So ada 2 jam lebih kurang lagi. Kalau you all berani tunggu boleh turun. Tengok pada chart ni memang boleh turun lagi tapi aku tak nak tunggu lagi. Dah dapat 39 hari ini. Hari ini saja dah dapat 1000 lebih. Okay, so cukup. Bye bye. Jumpa lagi esok.